Letak tangan di bawah sternum dan satu lagi di atas dada. Tarik nafas melalui hidung dalam-dalam, tahan 3 kiraan, kemudian hembus melalui mulut. Letakkan tangan di bahagian sisi dada, pembedahan. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, tahan 3 kiraan, kemudian hembus melalui mulut. Ulang 5 kali. Letak kedua tangan di sisi dada, tarik nafas melalui hidung dalam-dalam, tahan 3 kiraan, kemudian hembus melalui mulut. Ulang 5 kali. Genggam bola lembut perlahan-lahan dan lepas. Ulang beberapa kali. Gerakkan pergelangan tangan ke atas dan ke bawah. Ulang 5 hingga 10 kali. Bengkok dan lurus sendi siku. Ulang 5 hingga 10 kali. Rapatkan kedua-dua belikat. Pusing leher ke kiri dan kanan. Tahan 5 kiraan. Ulang 5 hingga 10 kali. Rehatkan lengan dengan siku lurus. Rapatkan kedua-dua belikat. Tahan 5 kiraan. Ulang 5 hingga 10 kali. Pusing bahu ke belakang 1. Pusingan dengan perlahan. Ulang arah yang bertentangan. Ulang 5 hingga 10 kali setiap pergerakan. Pegang kerusi dengan tangan baik. Kemudian hayun tangan terlibat ke hadapan, ke belakang, ke tepi dan buat bulatan. Tambahkan jarak gerakan. Genggam kedua-dua tangan dengan siku lurus. Angkat lengan ke atas sehingga paras mata. Tahan 5 saat. Ulang 5 hingga 10 kali. Tingkatkan senaman secara beransur-ansur sehingga julat pergerakan penuh. Letakkan tangan di belakang leher dan siku. Menuju ke hadapan, seterusnya buka siku ke arah sisi sehingga rasa regang. Tahan 5 hingga 10 saat. Ulang 5 kali. Posisi baring dengan kedua tangan di sisi. Gerakkan tangan ke atas sehingga kedua tangan bertemu dan kembali ke asal. Ulang 5 hingga 10 kali. Lekapkan tapak tangan pada dinding setinggi paras bahu. Gerakkan jari perlahan-lahan dengan memanjat dinding. Tingkatkan jarak ketinggian. Setiap kali melakukannya, ulang 5 hingga 10 kali. Berdiri di sisi dinding. Gerakkan jari dari paras bahu sehingga pada titik yang sakit. Tingkatkan jarak ketinggian setiap kali melakukannya. Berdiri di pintu masuk dengan meletakkan tangan di sisi. Gerakkan tangan dari paras bahu ke paras titik yang sakit. Tingkatkan jarak ketinggian setiap kali melakukannya. Letakkan lengan dengan siku. Bengkok di sisi badan. Kemudian pusing lengan keluar dan tahan 3 hingga 5 kiraan. Ulang 10 kali. Angkat lengan ke arah tepi sehingga 90 darjah dan kembali ke keadaan asal. Tahan 3 hingga 5 kiraan. Ulang 5 hingga 10 kali. Baring dengan memegang kayu dan angkat kedua-dua tangan melebihi paras kepala. Tahan 5 hingga 10 kiraan. Ulang 5 hingga 10 kali. Senaman sama seperti dalam video sebelumnya, cuma pegang kayu sedikit lebar. Ulang 5 hingga 10 kali. Genggam kedua-dua tangan di belakang dan gerakkan tangan ke atas dan kembali ke asal. Tahan 3 hingga 5 kiraan. Ulang 5 hingga 10. Ikat tali pada pemegang pintu. Pegang hujung tali dan lakukan pergerakan membulat. Ulang beberapa kali dan ubah arah gerakan. Tingkatkan senaman dengan saiz bulatan yang lebih besar. Posisi duduk dengan menggenggam kedua tangan dan angkat tangan ke atas kepala. Kemudian gerakkan kedua-dua tangan
ke arah kanan dan tahan 3 hingga 5 saat. Kemudian balik ke keadaan asal dan gerakan ke kiri. Ulang senaman 5 hingga 10 kali. Sangkutkan takal pada pintu. Posisi duduk di tengah pintu. Pegang kedua-dua hujung tali dan tarik secara berselang-seli. Terima kasih kerana sudi menerima perkhidmatan fisioterapi yang kami sediakan.